Hai semua, Assalamualaikum. Saya kembali lagi untuk berkongsi kepada anda resepi masakan rumahan. Nah, jadi menu kita pada hari ini adalah berasaskan udang. Ini saya ada udang dan macam biasalah kita nak siang, buanglah apa yang patut ikut cara masing-masing. Lebih kurang macam ni. Tapi oleh kerana udang saya terlalu banyak, jadi saya separuhkanlah sebab isi rumah saya tak begitu ramai. Nah, kemudian udang yang telah disiang, kemudian saya nak cuci bersih sekali lagi. Tadi saya dah cuci ni, saya cuci sekali lagi. Kalau nak hilangannya boleh perahkan lemon ke, lemon nipis ke. Okey. Nah, ni kemudian kita sisihkan ke tepi. Dan untuk bahan-bahan masakan kita pada hari ini, berikut merupakan bahan yang saya gunakan. Ada bawang merah, bawang putih, kemudian diikuti dengan cili kering. Lalu saya juga menggunakan belacan. Untuk kuantiti bahan ni sesuaikan dengan jumlah masakan masing-masing lah. Dan kesemua bahan tadi tu saya nak kisar sehingga lumat. Dan jangan lupa untuk tambahkan air bagi memudahkan kita mengisar. Nah, kira-kira kita nak masak apa ni? Lanjut, tuangkan minyak menumis dan panaskan minyak. Kemudian bolehlah tuangkan ke semua bahan-bahan yang telah kita kisar tadi tu. Kemudian macam biasa kita tumis bagi jiran kiri kanan depan belakang bau dan bahan tumisan kita pecah minyak. Sambil tu jangan lupa letakkan gula sesuai selera. Macam saya tambahkan gula Melaka. Kalau nak guna gula putih boleh je. Kemudian saya juga tambahkan garam sesuai selera. Kau rata. Lalu saya juga menggunakan sedikit penyedap rasa ataupun MSG. Ni bagi yang guna lah, yang tak guna boleh skip bahagian ni. Nah, anda pasti dah boleh teka menu kita pada hari ini. Nah, setelah pecah minyak semuanya, bolehlah kita masukkan udang kita. Kalau misalnya udangnya ada nak goreng terlebih dahulu pun boleh. Macam saya tak suka. Saya lebih suka terus masukkan waktu dimasak. Sebab saya tak suka udang tu overcook dan juga keras. Saya suka dia juicy-juicy. Ni kita tinggal gaul rata je lah. Biarkan hingga ia mendidih kuat. Kita dah nak hampir siap dah pun menu kita pada hari ini. Tu, menu kita pada hari ini sesuai sangat dibuat menu tengah hari, menu masakan sehari-hari. Apalagi kalau makan dengan nasi lemak kan, bertambah sedap. Tadi juga saya tambahkan 1 keping asam keping. Kemudian saya nak taburkan tomato. Ni kalau tak nak letak pun tak apa. Macam saya memang suka tomato. Saya juga taburkan potongan bawang merah. Kemudian kita gaul rata dan biarkan seketika supaya bawang tu sedikit melayu. Dan yang last sekali saya nak tambahkan sikit daun bagi cantik. Saya tambah daun sup. Nah, siap dah pun menu kita pada hari ini. Bagaimana menurut anda? Simple sangat. Bahan yang digunakan juga merupakan bahan asas yang biasa ada dekat rumah. Jadi kalau nak tahu sedap tak sedap, kenalah cuba sendiri di rumah kan, dan menilai sendiri sama ada ia kena atau tidak dengan teka anda. Macam biasa, kalau anda suka jangan lupa tekan like, jangan lupa share agar yang lain juga turut dapat mengetahui tentang resepi yang satu ini, dan jangan lupa subscribe for more video. Jumpa lagi next video guys. Bye bye.